Dah sebelum game bersama dalam projek hari ni. Saya dah lama gila tak buat video game. Yang kita akan main game iaitu game yang bermakna game simulator, berkenaan simulator, iaitu game Quarantine Simulator. So game yang kita nak main pada hari ni iaitu Quarantine Simulator. Dia lebih kurang macam game yang quarantine dalam PC tu. Apa nama game tu Kalau korang tahu game dalam PC tu, korang boleh drop komen bawah. Tapi game tu lebih kurang sama, cuma game dia simulator. Korang boleh buat apa je korang nak buat hari korang ke, lantak lah. So game Quarantine Simulator ni ada release. So game dia memang best, korang wajib main. Sebab game dia korang kena cari siapa yang infected, siapa zombie, siapa ada penyakit, acap marbar ke apa ke. Kita akan tengok next. Kita akan tengok pada hari ni siapa jadi zombie. Kalau siapa jadi zombie, mengaku saya akan check badan korang. Okay? Okay lah, kalau korang suka video ni, korang suka subscribe, korang share, korang tak buat komen di bawah. Game apa korang akan review, saya akan mainnya segera. Jadi geng, okay lah geng, terus jadi main game Quarantine Simulator. Kita dah masuk game kita pada kali ni. So game best lah, bagi saya best. Inilah dia Quarantine Simulator So ni adalah game dia. Ni gameplay dia macam ni lah. Okay, so saya macam nak gone dah. So let's. Okay, kita akan check siapa infected dia. So buka topeng kak. Buka spek kau ni double pakai. Okey, dia macam ada masalah sikit dekat dia punya bibir, dekat lip dia. Jadi saya tak ada benda-benda lain. Saya nak tengok bahagian yang dia kena kesan. Cakap kesan saya minta maaf yang tengok ni, minta maaf guys. Saya rasakan saya tak tahulah. Ni tu pikiran kau. Alamak, salah. Tak apa. Oi, kena sekali cubit. Okey. So, siapa terus dia? Pakcik kau ni jalan dengan rengkok. Kau ada masalah. Kau ada apa? Buka topi kau pun buka jugalah. Kau semua benda kau nak pakai. Muka dia ni rasa macam ada benda yang tak kena UV sekejap. UV. Aku nak check kau ada kesan apa-apa tak? Kau ni ada masalah ni bang. Macam decide lah sekejap. Quarantine code. Salah lagi. Tak apa. Okay, adat lah ini game. Okay. Aduh, dah lah tidur lagi. Jom sebelum tu kita check dalam. Okay, saya gerak. Saya ada samurai geng. Saya tak pakai pistol lah. Bila pakai pistol ni pakai macam ni je, saya potong. Dah tak ada dah. Orang yang quarantine tu dah balik. Okay. Dah balik. Aduh, kenangannya. Rindunya tengok budak-budak. Rasa macam nak panggil balik. Tak dah. Okay, kita tidur. Okay, boleh lah. Okay, kita bangun balik. Jom kita pergi buat kerja kita balik. Okay, 6 orang ni 6 orang. Next. Ada juga Kenapa muka bawah sangat ni? Macam pun lelaki je. Nama game tu Quarantine Zone kot. Saya tak tahulah. Betul ke game kalau Quarantine Zone? Kau boleh drop komen bawah Saya rasa game yang ni. Saya nak check awak punya mulut. Awak punya kulit awak ni warna kuning kat pahal ni. Saya rasa dia ni Quarantine kot. Decide Quarantine. Tak tahulah betul ke salah. Salah. Memang salah geng. Salah lagi. Okay, tak apa. Kesilapan tu ke belakang Dia kena cek ni jugalah ni kan. Dia sekejap. Okay, normal. Okay, Suhu kau. Aku tahu. Okay, suhu kau. Okay, normal ke je ni? Buka topi. Okay, kau bernafas dengan baik. Okay, dengan spray injection. Saya tak tahu dah okey ke tak. Kita UV jap orang ni. UV. Okey. Nampaknya macam normal. Tak tahulah normal ke tak.
Kantoi. Kantoi. Decide. Quarantine kot? Tak tahulah. Betul, okey, ni betul kali ni betul lagi sebab kita dah check pernafasan dia normal. Okey, normal je. Next. Cepat. Melambatkan kerja je. Kau bawa apa dalam beg tu? Cik, bagi duit lagi. Pasal okey. Kau bawa crossbow, kau bawa pistol, revolver. Kantoi lah. Lepas tu kau bawa Maggi, kau bawa Cadbury. Bagi aku. Kau bawa makanan anjing tu apa? Kau makan makanan anjing. Aku tak nak lah. Aku nak bagi makan anjing. Okay. Ni bibir lip. Jadi ni saksi dia. Saya tak tahulah. Saya rasa takkan dia pergi ke bilik camp pula. UV. Atau perempuan ni ada masalah ke? Bawah. Dia macam tak ada apa-apa kau geng. Saya tak tahulah dia quarantine ke macam mana. Malaysian lah kau. Salah, okey tak apa. Biarlah, tak kau salah. Yang penting kau pakai berdouble helmet lah, spek lah. Mata kau ni apa cerita tu? Makcik, apa cerita mata ni? Itulah makcik. Siapa suruh tak tidur? Orang suruh tidur cik. Sekejap, kita check UV. Kantoi. Kat belakang kau ni. Hidden yellow. Ada benda kuning. Saya rasa kan dia ni quarantine sebenarnya. Tapi dah lagi satu kursi je lagi. Okey. Saya dah boleh quarantine kot. Kantoi. Okey. UV ke bawah. Tak ada. Aku rasa kan kau quarantine kot. Mungkin lah. Betul. Betul sebab dah ada kesan kuning. So kalau kau nampak ni dah radioaktif Okay. Next. Tu apa lagi? Lagi seekor lagi. Okay, lagi seekor ni. Masuk 2. Okay. Sekarang ni aku ni apa ni bang? Abang suruh apa ni kat abang punya bawah ni jangan abang suruh urat-urat warna ni. Nak saya bodoh ke? Kadang-kadang geng kalau kau nampak contoh baju dia ada tulis situ I'm not zombie. Kita tak boleh percaya sangat dengan manusia ni. Dia tulis baju I'm not zombie padahal dia zombie tu. Jadi jangan percaya dengan kata-kata manusia. Okey. Kata-kata dekat baju tu lah. Okey, abang cakap. So tengok bawah. Aku tengok kau ni macam tak ada apa-apa. Kita UV sekali. Mamat ni geram lah aku. Nak tembak je dia. Tapi sabar dulu. Tu kalau bagi saya mood geram lah. Sekejap. Saya rasa kan dia ni camp lah. Camp bagi kau camp lah. Tapi kau macam sakit. Salah lagi. Kalau dia ada memang kena je. Dia ada tak? Kadang-kadang dia tak ada. Bang, sorry bang. Terpaksa geng. Terpaksa. Terpaksa. Sini. Kau jangan nak masuk Kau tahu tak, malu aku. Kau pakai spender. Astaghfirullah. Kau ni memalukan aku aja dekat sini. Sini aku bagi kau kunyah yang sedap-sedap. Kau masuk dalam tu Kau patut masuk dalam ni. Okay. Masuk. Dah semak kau. Okay. Nenek. Seekor lagi. Okay, lagi seorang lagi. Okay, aku nak tengok. Kau tak bawa duit. Aku marah aku tak bawa duit. Kenapa kau bawa pisau kertas? Kertas pisau apa tu kan? Pisau kertas sama je kan? Pisau kotak. Boleh lah pisau kotak. Kantoi bawa pistol. Kau bawa handgun pahal lah. Kau bawa samurai yang main aku. UV. Okay. Sekejap bang. Saya tak boleh percaya sangat dengan muka abang ni. Abang boleh ke percaya? Mata. Bisa sekejap. Sorry.
Alah, sorry bang. Padan kau bang. Okay dah, kita kena tidur lagi. Okay, tidur. Okay, let's go. Alamak, zombie pula. Okay, ini ekstrim geng. Okay. Ini zombie banyak ni. Kau tengoklah nanti. Sekejap. PUBG. Okay. Mati kau. Rasa kan? Tembakan lah. Sakit bang. Bang. Sakit tu bang. Dah. Kita kena bunuh zombie habis-habisan lagi. Sekejap. Besar lah. Lihat dah diorang ni. Dah bang. Cukup. Allah bang. Okay. Cukup lah. Cukup. Oi. Baik kau. Kau tahu tak, tempat ni memang banyak zombie. Sebab banyak zombie berkorban demi kematian. Kau pingsan kat situ. Anak-anak murid, sabar. Tahu semua nak pingsan kan. Ambil kau. Veteran, kau semua veteran ni. Ambil. Dia tak tahu siapa saya ni player tembak. Biasa lah, dia tembak biasa-biasa je geng. Ya, ambil. Ambil kau. Sekejap lagi tak ada dah zombie semua ni Kau tengok. Berkusuk-kusuk korang. Ambil kau. Saya nak pakai samurai lah. Samurai best. Syak. Lagi laju lah. Lagi. Kau pahal bang. Semua dah menyesal. Okey dah. Semua dah pingsan. Mantap. Jom kita masuk. Lupa. Kotak ni kita kena kutip. Okay, kita kena claim kotak ni. Lupa. Ada apa? Duit raya. Okey. Raya lah sangat. Okay. Ada darah bos. Terhutang budi dengan bos saya. Bos ni, bos zombie ni. Jom kita masuk. Macam biasa ya geng. Jom situ. Korang, kau ingat apa yang baik? Aku patok kepala korang semua. Okay dah, kita pergi tidur geng. Tidur. Settle. Dia 31 Ni siapa dia berapa ni? Panjang Saya main ni pun sebenarnya dah lama dah. Okay. Dah semua pergi berambus. Kena tolak duit tak apa. Kita kaya geng. Bang, kau buka topeng. Dekat bibing kau ada apa tu bang? Abang kau cium kau makan apa tu bang? Lupi jap. Kantor apa ni? Ni apa ni bang? Ni ada lagi ni. Seya ni bang, ada lagi. Dia ada masalah ni. Aku buka beg Kau bawa apa kat sekolah? Okay. Kena ambil juga ni. Test tu. Kau bawa makan anjing. Muka kau pun okay, tak apa. Sorry abang. Kat belakang kita UV. Aku rasa dia ni banyak sangat ni. Abang kantoi abang. Saya tak boleh nak selamatkan abang lah. Sekejap. Sebab abang tak nak tolong saya kan. Jadi saya abang ni kot. Tak tahulah kalau salah. Biarlah. Betul. Sebab dia betul. Sumpah dia betul. Okay, ni betul. Seterusnya bang, abang dah tua dah bang. Kenapalah jadi mangsa, jadi zombie? Saya ni memang hari-hari mangsa. Busuk pula abang. Busuk. Pakcik busuk. Kita kena check dulu geng. UV jap. Tak boleh decide. Kita kena UV dulu pakcik ni. Baru kita boleh decide. Aduh, sabarlah. Saya rasa kan dia ni quarantine kot. Tak tahulah lagi. Keliru lah dia ni. Quarantine dia ada ni bio. Takkan kita nak bagi dia camp? Macam tak masuk akal pula. Aduh, kena check. Kita kena check juga ni pakai UV ni. Sakit lah bang. Cukup. Saya rasa kan
Quarantine kau tak tahulah. Kalau salah sorry geng. Betul. Betul. Let's go. Saya main check je. Ni. SpongeBob. Assalamualaikum SpongeBob. Salam. SpongeBob. Aku tolong kau. Tak boleh, biasalah. Saja je, okey. Kau nak pakai tattoo bagai nak aku tembak kau. Caca lah gangster. Kau lah yang selalu gaduh dengan aku. Habis jadi ni aku pula yang kena jaga kau. Okay. Itu satu. Silap. Ni betul lah. Tu satu. Kau ni bang buat aku keliru je. Ni satu kau ni. Kau stres ke bang? Ni lah stres buat satu. Bengong apa akak bang ni. Saya rasa kan dia ni sengih-sengih sebab dia ni bangga sangat kot. Pergi je lah kau. Okey, ni betul. Tak apalah, biar tu salah. Kau botak. Cuba kalau kita bawa dia dekat camp. Try. Betul. Betul. Tak main-main betul weh. Satu salah tak apa. Kau. Muka kau ni menyeramkan. Kau tak tidur ke? Luffy jap. Kau tak tidur. Kepala otak kau. Gantai. Apa tu? Okey. Ya salah. Okey, saya saja je nak try. Okey lah geng, saya rasa ini pengakhiran lah geng. Kita pun tak boleh nak main panjang-panjang sangat. Nanti next video kita buat. Bang, apa okey ke bang? Saya okey je lah. Kita tak payah bunuh dia. Okey lah kalau korang ni kalau korang bang sorry. Bang sorry. Alamak, tertembak lah pula. Aduh bang, sorry bang, kacau abang punya hidup. Okey lah geng, saya rasa sampai situ je lah kita punya video pada kali ni. Sorry geng kalau yang mana korang tengok saya buat ni tak habis. Memang kita akan main habis, tapi saya tak tahu bila saya boleh main game lagi. Mungkin main kot, mungkin tak kot. Pula game ni saya macam confused nak main ke tak nak. Main lah. Okey lah geng, ke outro geng. Dah boleh makan sana. Okey lah geng, sampai situ video kita pada kali ni. Itu saja saya main game tu kan. Best. Okey, saya suka game tu sebab dia konsep dia macam korang kena tengok siapa yang zombie. Korang kena check seluruh badan, siapa simptom-simptom. Korang kena letakkan dia bilik, contoh elimination, quarantine atau camp. Yang elimination ni dia tahap red zone. Kalau yang quarantine zone kuning, kalau yang camp zone selamat, zone hijau. Jadi bagi saya game the best. Dah panjang gila day dia. Saya tak tahu 31 saya tengok tadi. Jadi kalau korang suka saya main game, korang boleh drop komen di bawah. Korang nak saya main game lagi. Okey lagi. Sampai situ video berikut. Kalau suka video ni, korang like, korang share, korang boleh subscribe, korang like, korang share, korang subscribe. Dan korang tulis komen ruangan di bawah. Korang request game apa yang korang nak. Okey lah geng, sampai situ saja. Kalau korang zombie, apa-apa call saya. Okey.